Oke guys, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Sungi Tabak Channel. Hujung minggu ni aktiviti kita di kebun ni. Tengok kawasan kebun. Dah di potong rumput. Kali ini tidak pakai racun, kita pakai mesin rumput. Nampak lapang dalam ronda-ronda ni. Jadi potongin grass cutter. Main bola ke sini boleh ni. Nampak kemas lepas dipotong. Potong secara potong rumput ni, tidak secara racun. Cuaca ni macam nak musim kemarau dah ni. Kat gunung sana nampak gelap, ditutupi jerebu. Biasa dia bulan Ogos macam ni. September memang musim dia, musim panas, musim orang nak berhumah. Lebih-lebih lagi yang dekat kawasan sempadan ni. Gunung tak nampak, ditutupi jerebu. Kalau ikut bacaan indeks kawasan Serian, teruk, agak teruk compare dengan kawasan lain. Memang jerebu, tahap jerebu dia agak tinggi. Kita review sekitar kebun yang dah ditebas menggunakan mesin rumput. Nampak lebih kemas. Kalau pokok dah tinggi, rumput tumbuh agak kurang lah. Ni masih agak rendah ni. Ini belum ditebas ni, tengah menebas ni sebelah ni. Sebelah sana dah ditebas. Ini baru nak start tebas ni lah. Itu tebuan tanah kita bakar kat sini itu hari. Kalau tidak bakar memang kita dapat nak tebas ni. Habis dah kena kejar. Tadi kita ada bakar tu penyengat yang jenis yang kecil punya tu. Kami bilang itu temak.
Ada sarang penyengat dia atas dahan sawit tuh. Tadi saya dah bakar dah. Masih ada yang berterbangan itu. Sarang ni dah hangus dah. Kedahan sawit. Kalau mau kerja dekat kebun, mau hati-hati. Tengok penyengatnya nih, bahaya nih. Kalau tebuan tanah tuh lagi bahaya. Ini jenis yang halus tuh. Kalau kami Melayu cakap ni temak. Temak. Kalau tebuan tanah tuh jangan sembarang nak tunung. Mau tunung waktu malam. Ini okey, siang kita tunung ni okey ni. Tidak agresif bila. Anjing diam dekat dahan sawit hijau, berlindung di bawah dahan sawit. Jadi rumah ni ya, sejuk di bawah ni, bawah pokok. Namai selap ayung bawah dahan sawit ni berlindung. Lapang kebun sawit ni dah ditebas. Main bola dekat sini boleh. Ini buat camping, kemah ni cun ni. Ini masih lapang macam ni. Musim kemarau dah ni. Matahari pun nampak merah. Gunung tak nampak jerbu. Berada di kebun. Cuaca panas ni memang sejuk di bawah pokok-pokok je ni. Musim kemarau dah ni. Buat camping kat bawah pokok macam ni musim panas macam ni cun ya. Dekat sungai. Tengok sungai. Arusnya pun dah cetek dah. Aras sungai dah cetek. Camping di tepi sungai macam ni baru sejuk. Rasa musim kemarau macam ni. Diam ke rumah. Ui, panas. Lebih lagi kawasan bandar. Kawasan kampung lagi okey sikit. Kalau bandar tu, ui, kalau tak ada ikon memang luluh rasanya. Cari tebing-tebing sungai, sungai batu, relax santai ke sungai batu baru cun. Musim panas macam ni cari tempat ada sungai santai sungai macam ni memang cun untuk menyejukkan badan. Sungai pun dah cetek dah ni. Musim kemarau berendam ke sungai memang ngam waktu panas macam ni. Dari duduk di rumah,
Ya, sahabat-sahabat, terima kasih menonton Sungit Tabak channel. Santai-santai di kebun sungai, ada rasa sejuk sikit. Panas cuaca ni. Yang penting minum air banyak. Kurangkan aktiviti di luar, terdedah sangat dengan panas bahaya. Nanti kena stroke haba. Okay guys, dah habis kerja-kerja menebas rumput ni. Masa kita nak balik, cuaca ni panas berjerebu ke gunung ni. Apalagi di lain episod aktiviti kita di minggu di kebun, suruh orang tebas rumput lapang dah. Mulai